Assalamualaikum teman-teman. Hari ini abang nak share bagaimana cara untuk membuat jeli kelapa. Okey, mudah saja bahan-bahannya. Masak 2 cawan agar-agar bersama dengan 20 cawan air kelapa. Ukuran 2 cawan agar-agar bersamaan dengan 30 gram. Masak agar-agar ini hingga larut, kemudian bila dah larut barulah kita masukkan gula. Gula yang abang masukkan dalam adunan ini adalah 2 cawan. Jika teman-teman suka manis, boleh tambah lagi 1 cawan. Tapi manis-manis ni tak bagus untuk kesihatan. Okey, jangan lupa untuk masukkan 1 sudu teh garam. Nak makan ni selain daripada rasa yang sedap, kuih pun mestilah nak kelihatan cantik. Jadi masukkan sedikit berwarna rose agar jeli ni nampak lebih menarik. Okey, setelah jeli mendidih sepenuhnya, bolehlah kita tuangkan adunan jeli ke dalam bekas-bekas untuk disimpan di dalam peti sejuk. Tapi sebelum nak masuk peti sejuk tu, kenalah sejukkan terlebih dahulu. Wah teman-teman, bila balik daripada kerja rasa penat, bolehlah kita makan kita punya jeli agar-agar ni untuk menyegarkan kembali badan kita sebelum kita sambung pula untuk kerja yang seterusnya, iaitu membuat video-video untuk channel masing-masing. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka dengan video ini, please tekan button like, dan bagi yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani.